Okay, jumlah sumbangan yang YB Mazri sumbangkan setakat ini saya nilai lebih kurang dalam 200,000 lah, masuk sumbangan yang kecil-kecil yang diberi oleh tak putus-putus memberi sumbangan semenjak saya berada di SMK Bandar Negara ini. Ini bilik imam. Ini kita kalau dah siap dah boleh tarawih dah cikgu Boleh, insyaAllah kalau lepas kita buat tarawih. Ini dah boleh siap lah. Ini dah kita guna dah surau ni. Kita dah guna untuk aktiviti murid dekat Islam. Dah guna di bilik Bilal. Sini juga kita simpan siar raya untuk penggunaan azan dan juga ceramah agama, kuliah agama. Dan juga rumah ini yang rumahnya kita masuk. Ini adalah penghalang di antara lelaki dan perempuan. Ini majalah 99% sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Cik Amir yang sudah hadir ke sekolah saya, dan juga saya teramat terima kasih kepada YB kita, YB Mazri, kerana sudi memberi sumbangan kepada pihak sekolah. Banyak sumbangan diberikan, terutama sekali sumbangan kepada untuk tataran, dan juga yang paling utama sekali untuk menyiapkan surau saya diberi sumbangan hampir 100,000 untuk menyiapkan sekarang, dan sekarang surau saya sudah siap. Dan selepas ini ada lagi sumbangan yang akan disampaikan oleh YB Mazri, iaitu cabin dan juga lain-lain lah dalam proses sumbangan. Dan sebab amat terima kasihlah kepada YB yang banyak membantu untuk pembangunan sekolah saya. Sekian, terima kasih.